Tengok tebing Sungai Pahang ni, pandangannya lawas sampai ke seberang sana. Cantik kan? Di mana ni? Ini di tebing kampung Teluk Mengkuang, berhampiran Lubuk Teluk seberang Temerloh. Dan saya tunjukkan lokasi ini kerana ada kenangan menariknya di sini. Di tebing inilah pernah dilakonkan satu adegan sebuah filem Melayu yang agak pecah panggung, iaitu filem Dia Ibuku. Scene-nya, pelakon utama Sarimah turun dari tebing ini untuk menaiki bot penambang untuk menghilir ke Pekansari Temerloh. Seniwati itu memegang watak sebagai peniaga Pekansari. Penggambaran ini dalam tahun 1980 dan ini gambarnya ketika Sarimah berniaga Pekansari. Sepintas lalu, filem Dia Ibuku mengisahkan seorang ibu tunggal, rohani lakonan Sarimah yang bekerja keras membanting tulang demi menyara persekolahan dua orang anaknya, Jamal dan Jamil. Jamal lakonan Mozaik berjaya melanjutkan pengajian ke luar negara setelah rohani bergadai bergolok. Jamil pula lakonan M. Jamil tinggal bersama ibunya di kampung. Kebanyakan adegan filem ini dilakonkan di Keردau. Filem Dia Ibuku berjaya menggondol beberapa anugerah filem terbaik dan ia diarahkan oleh Allahyarham Yassin Saleh, diterbitkan oleh syarikat Sarimah sendiri bersama suaminya Yusof Majid, ditayangkan di Pawagang pada tahun 1981. Orang yang mencadangkan lakonan di Teluk Mengkuang itu ialah Haji Ahmad Saleh, anak jati kampung Teluk Ira. Beliau rapat dengan pengarah Yassin Saleh ketika berkhidmat sebagai kaki tangan RTM di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Beliau yang telah bersara kini bergelar seorang usahawan. Tebing Zizi Lubuk Teluk ini tetap menjadi kenangan manis kepada penduduk kampung.